Tiga tanda ni anda kena perhatikan. Mungkin dia tu dah nak ghosting anda. Yang pertama, dia balas mesej singkat-singkat. Sebelum ni, panjang chatting dia. Banyak dia tanya, banyak dia nak info dari kita. Tetapi, dia dah mula singkat-singkat, sikit-sikit je. Dan juga kadang-kadang tu, dia scene-kan aja. Alasan sibuk menjadi skrip yang paling utama yang keluar bila kita tanya. Yang kedua, kurang usaha untuk jumpa kita ataupun kurang usaha untuk call kita. Dia banyak sangat bagi alasan. Tetapi, bila kita tengok story dia, rajin je dia update. Yang ketiga, nada dia dah mula berubah dah. Kalau dulu ni penuh excited, rasa macam teruja lah nak chatting dengan kita. Sekarang ni dah macam kawan biasa. Ibaratnya tak chat pun tak apa. Tu petanda mungkin hati dia dah berada dekat satu tempat yang lain. Kalau nampak tanda ni, janganlah duk kejar-kejar. Hargai diri anda sebabnya yang ikhlas dia tak akan lari tanpa sebab.